Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya dahulukan pembuka bicara. Nama dikurnia Rabi'atul Adawiyah binti Baduldin, diamanahkan sebagai guru kanan mata pelajaran bidang kemanusiaan di SMK Pendeta Zakbar NEA 4102. Pada hari ini, saya akan membuat resensi buku yang berjudul 101 Rahsia Penguat Nurani yang ditulis oleh penulis yang terkenal Dr. H.M. Tuah Iskandar. Buku ini memaparkan yang mengandungi 453 muka surat ini memaparkan 101 kisah dan cerita penguat nurani yang sangat memberikan panduan dan inspirasi yang berguna buat para pembaca. Buku ini juga memaparkan bermacam-macam cerita yang menjadi panduan untuk pembaca dalam menungkah dunia yang penuh mencabar ini. Jalan ceritanya disusun dengan begitu menarik dengan menampilkan pelbagai kisah dan cerita yang begitu menarik dan tersusun. Pembaca tidak akan jemu, bosan, bahkan terasa ingin membaca dan membaca lagi. Antara rahsia penguat nurani yang begitu menarik perhatian saya adalah rahsia penguat nurani 19 pada muka surat 81 yang bertajuk Mencari Anak Kunci Pintu Rezeki. Andai kita tidak boleh menjadi seperti arkitek terkemuka Hijaz Kasturi dan isterinya Angela Hijaz, di mana mereka terkenal dengan sifat dermawan, jadilah kita orang yang pemurah dalam menyalurkan harta dan khidmat bakti kepada jalan kebajikan dan juga kerja-kerja kebaikan. Untuk pengetahuan, Hijaz dan isterinya adalah 48 orang yang dinamakan sebagai wira dermawan Forbes Asia. Tetapi kita pula boleh menjadi penderma ikhlas terhadap pelbagai kegiatan sama ada di tempat kerja atau pelbagai lapangan. Yang kedua, kunci rezeki. Semarakkan sikap saling bersilaturahim. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin supaya dimudahkan Allah rezekinya atau dipanjangkan Allah umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Riwayat Al-Bukhari. Akhirnya, tiada siapa yang boleh mengubah kita, tetapi diri kita yang perlu berubah. Ubahlah kepada kebaikan dan kebaikan. Kebaikan adalah memberikan manfaat untuk semua. Sekian, fikir-fikirkanlah. PZ Performance Zone.